Okay, alright. Aku Din. Kau tengok lensa banyak gila kan? Tapi untuk apa semua ni? Bro, setiap lensa ada fungsi khas dia. 50mm prime lens. Ini favourite ramai. Sesuai potret. Bokeh dia, macam gitu. Kita ada wide angle. Nak tangkap pemandangan luas, gunakan ni. Macam nampak dunia terbuka. Tapi hati-hati. Terlalu wide pun boleh buat gambar nampak sengit. Macam dekat dimensi lain. Ni telephoto lens. Nak stok burung jauh kat sana. Ni dia. Kau boleh nampak jerawat kat bulan dengan ni. Power gila bro. Macro lens. Ni dia. Nak tengok dunia kecil, pakai yang ni. Tangkap semut pun nampak bergaya. Kau akan nampak benda yang mata kasar takkan nampak. Serius seram, tapi best. So setiap lensa dekat sini ada cerita, ada gaya. Kau pilih ikut misi kau. Dia bukannya yang mahal tu sama dengan yang terbaik. Tidak. Yang sesuai sama yang terbaik. Bila kau tahu fungsi setiap lensa, kau boleh cipta apa saja kau nak. Asal mata kau, mata anak seni, even lensa murah macam ni pun boleh hasil masterpiece. So, kau nak shoot apa hari ni bro? Pilih lensa kau.